Assalamualaikum semua. Malam ni aku berada di Dream Forest Langkawi. Okey, Dream Forest Langkawi aku akan bawa hampa journey serba sikit yang di dalam Dream Forest ni yang anda boleh tengok dekat sini kan. Oh, memang satu pengalaman yang aktiviti malam yang anda boleh buat di Langkawi ni. Sebab tak banyak aktiviti malam di Langkawi. So Dream Forest lah adalah salah satunya tempat yang anda boleh main. Okey, jangan lupa main ke Dream Forest. Jom. She got really upset with them. I turned them into mountains. Gunung Macincang, Gunung Raya and Bukit Sawar. One last story. Okay guys, so kat sini apa akan sampai kat gua cerita. Tadi lepas kita tengok video tu, kita akan sampai kat gua cerita. Jom kita masuk dalam gua cerita. Dalam gua cerita ni apa tengok. Cantik. Oh, dia kat tengah. Aisyah, standing in the middle. Aku macam duduk dekat tu avatar. Betul. Avatar. Bukan avatar, hak hijau apa yang biru-biru tu menentang apa? Cerita Avatar kan? Avatar. Cerita Avatar. Hak dia hak ada burung pun terbang semua ada image tu. Cerita Avatar. Okey, dekat area ni apa boleh nampak burung cendrawasih. Terbang. Nampak tu? Tu dia. Cantik kan burung cendrawasih. Wah. Cantik. Okey, kat sini ini dia punya story Mamang Sari dengan Mak Teja. Di area boleh nampak lah cerita Mamang Sari ni dengan Mak Teja kahwin. Ya, dekat sini Mother Nature dia punya yang ni lah Aisyah duk cakap tu yang nampak dalam banner tu kan. Cantik no? Wah. Fake one. Memanglah dia guna lighting kan, tapi cantik lah. Wow, so beautiful. Guys, kita dah sampai dekat Tree Village. Cantik weh. Kau tengok malam-malam dengan lampu, dengan setup dia. Memang cantik kan, dengan api anak aku kita. Welcome to Tree Village. Dekat atas ni hampa boleh naik ikut tangga ni kan. So boleh naiklah atas tree house. Berpeluh juga aku ikut depa ni, tak apa youngsters. Aisyah, be careful, okay? Be careful. Okay, jom jalan sana. Noh, ikut. Ha? Ikut kakak Ain. Jangan fail down lah. Sebab tu dia buat kiri kanan ada fence. You tengok kaki tu nak turun tu. Guys, bila sampai kat pit stop kat tengah ni dalam halfway, kita boleh buat. Kita rentung. Rentung. Jangan lama-lama sangat. Dia jangan lama-lama. So dia sikit-sikit je. Sikit-sikit lah. So sampai halfway ni dia panggil Tree Village. Hampa boleh beli apa set marshmallow ni. Ni. Set marshmallow ni hampa boleh bakar dan duduk makan di kawasan ni lah. Ada banyak kerusi meja sini guys. Ada banyak kerusi meja. So nak beli ayak kan kalau dah harga boleh lah beli kat sini kan. Jangan kabur sikit. Okey. So lagi kuat kita punya suara tu, lagi banyak dia punya lampu kat bawah. Oh, kalau hampa menjerit, dia akan ada lampu. Jerit jangan. Wah. Sampai. Memang sampai noh. Okey. Ngam. Okey, ni Garuda kat sini. Hai bang. Jom kita tengok. Ada bow. Bow ni tembak Garuda. Tu, mungkin kena tembak Garuda kot tu. Tu. Okey, hampa boleh tembak Garuda. Tembak Garuda. Tu. Tembak. Tembak. Tembak Garuda. Ujung. Aisyah nak tembak Garuda? Okey hampa, kalau stok kami yang seterusnya, okey dia buat macam ada ni pit stop untuk tengok wayang kulit. Ni semua dah pakai bersedia lah kan ni. Kita dah nak mula ni. Orang duk perempuan ramai pakai nak tengok ni. Wayang kulit. Kita pakai nak bagi adik-beradik. Kerana kau buat kami tercerah. Tunggu. Kita boleh berbincang. Saudara-saudaraku, bertenang. Mat Raya! Munuskan senjatamu dan tunjuklah kehebatan kuasa saktimu.
dah habis dah guys dekat Dream Forest ni. So nak tunjuk banyak-banyak pun lebih baik hangpa main sendiri, tengok sendiri. Saya tunjuk preview sajalah dengan Ikram. Dengan suasana dia malam, antara aktiviti inilah yang boleh bawa anak-anak main kan. InsyaAllah. Alright, pakat-pakat support Dream Forest Langkawi. Mantap. Jom kita pergi makan. Okey, lepas dah habis kita akan keluar dekat bahagian souvenir. Retail tu Dream Forest. Ni bahagian retail lah. Ya, bahagian retail. Dan juga gambar kot kan. Souvenir dengan gambar semua sini ya. Ya. Ada baseball. Wah. So boleh beli support, beli produk-produk yang berkaitan dengan Dream Forest lah dekat sini. Boleh jumpa Along kat sini. Turtle kos berapa? Ha? Turtle. Turtle? You nak turtle ke? Ha. Oh, daripada kat sini. Terbaik ah. Di sini alhamdulillah. So bila dah habis jalan-jalan, ada main muzik kat sini, ada kafe kat sini, boleh makan. So ada tempat duduk. Keram duduk kat sini. So kita makan-makan kat sini dulu lah. Order apa abang kita ni ah? Nak makan apa? Guys, jangan lupa kalau anda ke Langkawi, singgah ke Dream Forest. So orang Langkawi pun boleh singgah ke Dream Forest sebab ada harga untuk orang warga Langkawi. Okey. So kalau nak murah, mai waktu bulan Ramadan ni, lagi promosi harga lebih rendah. So kalau lepas Ramadan pun, nanti bila lepas pada raya pun boleh mai. Harga orang Langkawi tetap ada. Dan jangan lupa support Dream Forest Langkawi. Terima kasih Dream Forest Langkawi. Bye.